A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muallimina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ya basitu ubsut alaina al khair wa waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi wa a'izna min syarril khalq wa khtim lana bil husna bi lutfin wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan mula muzakarah berkenaan dengan kisah atau sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabah kita duduk di pada bulan Muharram, dan juga bulan Muharram ini adalah satu bulan yang pertama bagi takwim, bagi patitin hak Islam kita ni. Yang mana pada zaman dulu tu Sayyidina Umar lah yang mana mulai pertama kali dia pilih tahun hijrah ini sebagai jadi satu permulaan bagi kita nak membilih tahun di dalam agama Islam, hak Islam kita ni. Yang mana hijrah ni sebenarnya dia berlaku tu pada bulan Rabiul Awal hak sebenarnya, bukan bulan Muharram. Berlaku pada bulan Rabiul Awal, tanggal 2 Rabiul Awal mulai Nabi berjalan tu daripada rumah dia, guna masa dalam sekitar 10 hari lebih sampai kepada masjid, tempat Masjid Quba lah ni tu, sampai di situ dalam sekitar 12 Rabiul Awal. Nabi sampai di situ hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari Nabi duduk di Quba. Kemudian hari Jumaat tu Nabi pindah pergi kepada Banu Najjar. Banu Najjar ni dia panggil tempat waris warah dia lah.
Abdullah gapo semua tu tu meninggal dunia kat kawasan tu lah. Hari Jumaat Nabi buat di situ, Nabi sembahyang Jumaat yang pertama di situ. Kemudian Nabi mulai berjalan masuk pergi kepada tempat Masjid Nabawi sekarang ni. Dalam sekitar 7 kilo ya daripada Masjid Quba tu hingga sampai kepada Masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu yang panggil satu peristiwa, satu sejarah yang merupakan peristiwa yang sangat hebat lah, sangat penting dan juga sangat hebat di dalam Islam kita ni. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi kepada Madinah Al-Munawwarah. Maka patutlah dia panggil munasabah kita duduk pada bulan Muharram, bulan permulaan tahun baru pada tahun Islam kita ni. Walaupun hijrah itu berlaku pada bulan Rabiul Awal, tapi dia ada hubungi. Nanti babak akan cerita satu persatu munasabah kita. Kitab penawar bagi hati kita tu sampai stesen molek, maka kita ambil peluang di tengah-tengah ni kita tukar udara. Mari kita dengar sejarah, tarikh jarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana benda yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, seperti mana kita belajar di dalam kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lepas, bahwasanya jenis kita yang ada hubungan dengan Rasulullah itu ia terbagi kepada 3. Kita ngaji dah, terbagi kepada 3. Yang pertama iaitu kitab Asy-Syama'il. Kitab Asy-Syama'il. Gapo kitab Asy-Syama'il? Iaitu kitab yang membahas, yang duk bahas tentang sifat rupa parah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sifat al-khalqiyah wal khuluqiyah. Tu yang panggil kitab Asy-Syama'il. Satu kanang, satu sudut. Iaitu kita boleh panggil kitab Asy-Syama'il. Seperti kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah dan juga kitab Syama'ilur Rasul. Maka hak tu adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua kitab Al-Khasa'is. Kitab Al-Khasa'is. Gapo kitab Al-Khasa'is? Iaitu kitab yang duk membicarakan tentang mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana daripada mukjizat tu nak mengisbatkan tentang kata Nabi kita ni jadi Nabi. Dan yang ketiga iaitu kitab As-Sirah. Kitab Sirah, ciwak perawat. Ciwak perawat, kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Hak ni kitab Sirah Nabawiyah ni iaitu kitab yang duk cerita kepada kita perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di sudut sirah, mulai daripada Rasulullah itu lahir hingga sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Ketika dia lahir itu keadaan dia lagu mana, kemudian ketika umur dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun berlaku gapo gatik. Nabi kita kecil-kecil dia buat gapo gatik. Nabi kita yatim piatu. Nak tu panggil kita Asirah. Nabi kita membelah kambing. Nabi kita dilantik menjadi Nabi. Nabi kita berkahwin. Nabi kita dilantik menjadi Nabi jadi Rasul.
kemudian dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara senyap-senyap, kemudian dakwah secara terus-terang, kemudian berlakunya Isra Mi'raj, kemudian berlakunya hijrah nabawiyah, hijrah Nabi kita daripada Mekah kepada Madinah. Nabi duduk di Madinah, Nabi membina negara Islam di Madinah, sehingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia fokus di sudut tu, fokus di sudut perjalanan hidup. Dia panggil kitab As-Sirah ya, An-Nabawiyah. Maka ni hak kita nak muzakarah learning ni, iaitu ia termasuk di dalam kata kitab sirah, ciwak perawat. Adapun hak kita ngaji baru ni, hak kita ingat tak berapa orang di kalangan kita ni dia mengaji kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Maka hak tu ia panggil duk bicara syama'il, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab Syama'il. Sebab duk bahas tentang akhlak Rasulullah, fokus khas tentang akhlak Rasulullah ni, ia panggil kitab Asy-Syama'il. Dan juga rupa parah Rasulullah, ia panggil kitab Asy-Syama'il juga. Nampak tak tu? Hak tu dia panggil sudut-sudut yang berbeza. Bapa pun ada cita-cita jugalah nak tulis ni cukup lekat semua. Tiga-tiga sudut kitab yang berkaitan dengan Rasulullah. Sudah buat dah kitab akhlak Rasulullah, dan juga sekarang ni duk susun kitab rupa parah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah ni pun, sudut sirah ni pun ada cita-cita jugalah nak cukup lengkap. Oleh kerana daripada kita meliputi kita crop klum kan rian kong rau na crop klum thang sa miti, kata miti syama'il, miti khasais, la miti asirah. Sa miti ni nak buat kita apa, akan membuat kita ni cepat, kita ni rasa cinta, rasa kasih, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita ni sengaja jauh dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di segi masa tu 1448 daripada hijrah. Kalau dikira daripada Nabi beranak 1500 dah. Tahun lepas tu cukup bermolek 1500 tahun daripada Nabi lahir, Nabi beranak. Tahun lepas baru ni tu. Sebab tu baba mulai letak tapak pondok baba tu pada bulan Maulud tahun lepas. Tepat 15 Rabiul Awal pada tahun lepas. Bermolek cukup ke apa hari Senin, baba pocok pondok pada tahun lepas tu hari Senin, tanggal 15 Rabiul Awal 1500 bermolek tahun lepas. Daripada beranak Nabi. Maulud tahun depan ni, Maulud Rabiul Awal nak siapa ni, jadi 1501 daripada beranak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun hijrah, tahun ni iaitu 1448. Oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia hijrah tu dia umur 53 masuk 54 Nabi hijrah. Tu dia panggil kepentingan kita ni belajar sirah nabawiyah, daripada kerana daripada sirah nabawiyah ni banyak yang kita boleh ambil. Kita boleh ambil pun iktibaran, kita boleh ambil pengajaran. Seolah-olah kata wajib lah bagi orang pendakwah, orang yang nak dakwah, orang ni, orang yang sebagai guru, orang sebagai nak tahu agama secara mendalam, tak dapat tidaklah dia kena tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi babo pun ada buat cheat kesimpulan kisah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak ni bahagian yang pertama baru surat tina. Ada berapa muka tahu tu? Ada 6 muka gitu lebih kurang berasa. Sebagai kesimpulan lah. Bila-bila fak kita duk dengar, fak kita boleh tengok poin-poin, nuktah-nuktah. Kalau ada kali ada apa boleh duk tanda gitu moyalah. Ngaji dengan telinga, lepas tu kita ngaji katik dengan mata kita ni. Lepas tu bila kita tanda ni ya panggil kita ada tambah teh. Kita ada boleh duk tambah ilmu tu. Ilmu ni serupa dengan binatang buah. Al-ilmu saydun. Al-ilmu seperti dengan binatang buah. Wal kitabatu qaidun, dan kita tulis, kita catat tu adalah qaidun, tambah teh. Kalau ilmu tu kalau kita tak tambah dia dengan tulis, maka biasa golek lah, dia nak terbang lagi, dia nak hilang lagi. Sebab kita tak ada tambah dia. Maka salah satu daripada kita nak tambah ilmunya iaitu kita tulis. Tapi learning ni tak bahasa dia lah. Learning ni kerana kita ada video, kita tamat dengan melalui video tu, kita tak ada kena tamat sekali, orang yang duk tamat kita dah. Tapi banyak-banyak tak ada nak tamat juga. Banyak-banyak tak ada nak tamat. Kadang-kadang kita ngaji online ni tak sedap lah. Tak sedap lah. Kalau kita duk ngaji, kau masa babo duk ngajar selalu ni, mari ada perasaan sedap dah. Tapi begitu sekalipun bagi orang yang tidak ada masa untuk nak masuk mengaji dengan secara langsung tu, masa live tu bolehlah dia tengok ulangi video-video, ada kemudahan lah ni. Akhir zaman ni dia panggil banyak Allah Ta'ala beri kemudahan. Di antaranya iaitu mudah nak pergi haji. Yang keduanya mudah nak dapatkan ilmu. Wasail dia. Perantara untuk benar nak mudah ilmu tu sangat banyak. Masalah ni kemudahan. Dulu ingat masa wabah duk buat ujian ni pun penyatur tu kena pergi pustaka, kena pergi hang semut, kena pergi maktabah. Kadang-kadang berubuk kita nak kitab ni, mari Arab pun nak kitab ni juga berubuk. Dan siapa boleh kena pergi tulis, lepas tulis buat kelik pula rumah. Hipo tulis masuk dalam kom. Dia tak ada lagi. Learning ada belaka kita gapo kita duk nak, ada belaka di dalam internet. Kita search cari gapo tu ada belaka dalam ni. Waktu dia panggil di antaranya kelebihan pada masa sekarang ni adalah zaman yang Allah Ta'ala mempermudahkan jalanan-jalanan kita untuk kita nak hasilkan ilmu. Beza dengan zaman-zaman yang dulu. Jadi sebelum daripada nak masuk kisah tu, kita mari tengok dulu kata hijrah ni. Tahun hijrah ni ia mulai mari daripada mana? Maka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, pada zaman Nabi tidak ada lagi tahun hijrah. Tahun hijrah tak ada lagi. Hijrah sakarat yang maidai rem yang maidai remi kanapi doi hijrah sakarat. Tak ada lagi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Ar-Rashidin yang pertama. Tak ada juga. Mari timunya pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu.
baru mari ada tahun hijrah. Kerana pada zaman Sayyidina Umar ni payah dah nak buat urusan, nak tulis surat, nak tulis gapo pala surat ni, tak ada je panggil tahun. Kita duk tahun berapa dah ni, hari sudah ada, hari tu sudah ada dah, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, sudah ada hari. Ahad, Isnin, Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, sudah ada. As-Sabt, bulan pun sudah ada bulan. Sebab bulan ni sudah ada dah, orang Arab duk guna dah. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabi' As-Sani, Jumada Al-Akhirah, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Akhirah, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Dia boleh baca gitu dah. Kalau kita nak baca Al-Ula, nak baca Jumada Al-Ula, Jumada Al-Akhirah. Kalau kita nak baca Jamadil Awal, Jamadis Sani, Jamadil Akhir. Lepas tu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah. Sudah ada. Sudah ada sebab orang Arab belum daripada Nabi nak lahir lagi, dia duk guna dah bulan-bulan lagu tu. Duk guna dah. Di antaranya Rajab, bulan Rajab misalnya, orang Arab letak nama Rajab Al-Asam, Rajab Al-Asab, Rajab Al-Asam, Rajab yang bisu. Zaman dulu lagi baru masuk bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram ni dia panggil Ashhurul Hurum, bulan yang haram, bulan yang orang Arab tu duk hormat kepada bulan-bulan lagu tu. Dia tak berani apabila dia duk kelahi, dia duk balah. Dia ada perang di antara sama dia tu, baru masuk bulan Muharram, masuk bulan Rajab, masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, maka dia berhenti balah. Dia sanggup sek cua kerau. Kerana apa? Kerana dia hormat kepada bulan, dia bimbang takut timbul benda-benda yang tak molek. Dia takut nahah, dia panggil. Sebab tu di antara nama bulan Rajab iaitu Rajab Al-Asam, Rajab hak bisu. Rajab hak bisu. Sebab apa nama Rajab bisu? Bisu ni tak bunyi suara lah orang bisu ni. Lepas tu Rajab hak bisu, sebab oleh kerana apabila masuk bulan Rajab ni, suara pedih duk pelaga, pompai, duk pelaga, duk balah, duk kelahi, duk pergi mari tu, dia tak bunyi pada bulan Rajab. Sebab apa? Sebab ia berhenti pergi, ia berhenti balah, kerana ia hormat kepada bulan-bulan tersebut. Sudah ada dah bulan. Cumanya tahun tu tak ada lagi. Hak orang Arab ni, hak orang Islam kita ni tak ada lagi. Tahun hijrah ni tak ada. Tahun nak bilang. Maka orang dulu-dulu tu dia duk bilang mengikut tahun. Nanti start
Maka masa tu tak ada lagi tahun. Maka orang Arab duk bila tahun pada masa tu. Dia bila turut tahun hak besar-besar, peristiwa hak besar-besar yang berlaku. Seperti bila tahun gajah. Tahun gajah. Nabi beranak amal fil, iaitu tahun gajah. Dia bila lagu tu tahun gajah. Lepas tu tahun gapo lagi supaya orang tua-tua kita duk bila dulu. Kadang-kadang tak ingat puasa berapa dah orang tua kita tak ingat mana. 2,500 cek ke 2,500 ke tak ingat mana dah. Orang tua-tua kita ya ingat tahun hak berlaku benda besar-besar. Seperti tahun buah besar. Tu. Kau tahun buah besar tu. Demo duk mana? Demo umur apa kau tu? Kau tahun buah besar tu. Anak demo hak sulung tu ada lagi. Demo nikah lagi kau tu. Kau berlaku buah besar tu. Orang tua kita pun hidup bila lagu tu juga. Yalah tak? Tu. Maka lagu tu lah dia tak ada lagi tahun ni. Tahun bila 1, 2, 3. Maka ahli sejarah pun apabila nak catat sejarah tu, kalau belum daripada Nabi kita nak hijrah, Nabi kita nak hijrah ni, ia catat amal fil, tahun gajah. Nabi kita ni beranak tahun gajah, iaitu lepas daripada gajah mari serai, mari nak ambil Baitillah, nak ambil Kaabah tu pergi letak di negeri Yaman 55 hari. Lepas pada berlaku tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha tu nak mari ambil Kaabah, pergi letak di Yaman tu 55 hari. Nabi beranak tahun tu lah, bukan hari tu. Bukan hari hak gajah mari tu, lepas pada tu 55 hari. Tu. Tu. Dia bila lagu tu. Fak kita dah tak? Duk bila apa fak kita? Tahun buah besar, tahun tu, tahun ni. Oleh kerana tua kita dulu ya bila lagu tu dah. Tu. Lepas tu ada setengah juga ahli sejarah ni apabila dia tulis buku belum daripada Nabi nak hijrah ni, dia catat lagu mana. Kadang-kadang ia bila minal ba'sah, dia panggil minal ba'sah. Al-ba'sah ni iaitu Nabi dilantik jadi Nabi, Rasulullah dilantik jadi Rasul, iaitu ketika umur 40. Ketika umur 40. Seperti peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni ia berlaku pada tahun yang ke-12 minal ba'sah, lepas daripada Nabi jadi Nabi, iaitu ketika Nabi umur 52. Nabi latih jadi Nabi ketika umur 40. Ketika umur 40. Lepas tu lepas pada tu 12 tahun lepas pada Nabi jadi Nabi, maka ketika umur Nabi 52, iaitu belum daripada Nabi nak hijrah tu setahun lebih-lebih. Setahun lebih-lebih. Ahli sejarah dia catat lagu tu, dia catat minal ba'sah, bila daripada Nabi dilantik jadi Nabi. Tu ada ahli sejarah catat lagu tu apabila belum daripada hijrah. Maka apabila Sayyidina Umar masa dia ni Yoyung ya dia panggil banyak kara dah kena duk hantar surat kau tu, kena hantar surat kau ni. Kita nak kira tahun mana ni, nak tulis hari Isnin bulan Rabiul Awal, kita duk tahun berapa dah ni, nak bila daripada mana hak kita ni, nak bila daripada mana. Maka pakat sorak mari nak ambil lah, nak rem nak pi sakarat kong Islam tu, nak ambil gapo, nak ambil ukuran di mana. Ada macam-macam, ada setengah sahabat kata ambil hari beranak lah.
ambil hari beranak Nabi. Kalau ambil daripada hari beranak Nabi, tahun ni 1501. Pi 1501. Dah. Sak itu dia panggil. Kalau kita ambil hari mulai daripada hari beranak Nabi. Maka sahabat lain kata, tak nampak mana kalau ambil hari beranak ni. Sebab nak serupa dengan Misihi, tahun Misihi. Kris Sakarat tu yang ambil daripada beranaknya Nabi Isa alaihissalam 2020 dah lah ni. Yalah tak 2020 dahนับจากการประสูติของพระเยซูของคริสต์ศักราชlah ni tu 2020 dah. Sama juga Buza tu ya ambil hari lahir juga dah. 2569 lah ni tak. 2569. Ada orang tulis ni. Tahun bahasa tahun apa? Mak Robi Ming tulis kata tahun bah besar 2510. Tu dia. Baba tak beranak lagi. Orang tua dulu ingat tahun bah besar. Ayo bila gitu. Jamai dulu dah. Kita duk dengar orang tua kita kecek lagu tu dia tak ingat. Hei, 2000 berapa dah lah ni. Ia bila kata, masa tu dia ingat bah besar. Kalau hak suk trik-trik ia ingatnya tahun bah besar tu 2510. Tu suk trik ia ingat setara tu ya. Tu. Lepas tu tahun Covid. Ada Kak Radiah Hoyak kata tahun Covid. Ingat tak lupa. Tahun berapa weh Covid weh? Buat kita. Tahun berapa Covid? 2000 apa? 2019 tak? 2019 mulai dia rebak dah. Di mana di China tu. Tak. Lepas tu mari sapa ke rumah kita ni 2020 tak? Gitu tak? Tu tahun Covid. Peristiwa besar-besar. Maka zaman Sayyidina Umar ni duk pilih nak ambil tahun beranak tak patut. Akhir sekali jatuh kata ambil tahun hijrah. Ambil tahun hijrah. Tu kerana apa? Kerana banyak dia panggil hikmah-hikmah yang boleh kita ambil tahun hijrah ni. Ya boleh ya ada hubungan dengan peristiwa hijrah ni. Ya laba banyak perkara dia panggil. Ada laba banyak perkara. Di antaranya hijrah Rasulullah daripada Mekah kepada Madinah ni ia panggil satu peristiwa cut pelian samkan. Perubahan yang besar daripada asalnya orang Islam tu kena duk zalim, lemah ada di Madinah. Apabila berlaku hijrah daripada Mekah kepada Madinah ni, Nabi boleh membinakan negara Islam di sana. Jadi ada kekuatan. Terwa penเหตุการณ์สำคัญการฮิจเราะห์ของท่านศาสดาจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์อัลมุนัววะเราะห์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามkita kena ulai kaji. InsyaAllah lah kita tengok ala qadar sejarah lagu mana tu boleh hadis tak masuk lagi ke hari ni. Allahuakbar. Tengok kepada masa dah bapa nak wi mukaddimah kepada faida nak wi faham. Lepas tu maka pilih ambil tahun hijrah. Jadi nak ริ่มนับปฏิทินอิสลามว่าปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga. Mula di hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kata masa Sayyidina Umar tu ia tahun belah-belah dah. Berarti surat Sayyidina Umar tulis tahun misalnya hari Isnin tanggal 2 bulan Rabiul Awal, hari Isnin tanggal 2 bulan Rabiul Awal tahun yang ke-15 misalnya.
Sebab Umar yang duduk tahun tu yang meretah belah-belah tahun yang ke-15 daripada hijrah Nabi SAW yang kita panggil Hijriyah. Hijriyah atau daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar. Dia tulis surat mudah lah. Siapa kepada kita lah ni mudah boleh ingat sejarah. Boleh kita tahu kata apa panggil Nabi kita ni wafat pada tahun yang ke-10 hijrah. Lepas tu pemerintah Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali sampai kepada tahun yang ke-40. Daulah Umayyah mulai meretah pada tahun 40 hingga sampai kepada tahun 132 Hijriyah. Tengok faedah. Lepas tu mulai masuk Daulah Al-Abbasiyah mulai daripada tahun 132 hingga sampai lagi kepada tahun 950 Hijriyah. Ketika Baghdad jatuh. Lom salai Baghdad Naimu Kong Genghis Khan di bawah tangan Genghis Khan Mongkol. Lepas pada tu pula timur negara-negara Islam yang lain mari pergi kepada Gharnatah jatuh pada tahun 900 lebih. Naik mari di Mesir ada Mamalik. Daulah apa lagi timur Anacak Ottoman, Daulah Uthmaniyah sehingga jatuh pada tahun 1923 1924 pada songkram lo Karantina peperangan dunia yang pertama. Kita ada tahun hijrah. Mudah dia panggil nak bantuk perawat nak catat tu. Nabi pada masa tu dia panggil tahun Masihi miladi ada dah, tapi kegunaan tu Allahu alam, ulama ada guna dok gi pada masa Sayyidina Umar, tapi mereka tahulah kata kau Nabi beranak tu tahun 952 kalau tak silap apa 952 ke 562 itulah. Kau Nabi beranak tahun Masihi dia ada dah pada masa tu. Berarti 952 tak silap dah. Kau 592 itulah kau. Kau Nabi beranak tu ada dah tahun Masihi. Tapi mereka guna tak guna tu Allah boleh dia tak ada guna. Lepas tu nak ada bantuk perawat hak sendiri. Hak tu masya-Allah ni hebat Sayyidina Umar. Dia mikir jauh. Kita kena ada bantuk perawat hak kita sendiri. Baru ada apa-apa ni orang ingat perawat kita. Orang ingat perawat kita, orang ingat sejarah kita. Tu tak. Maka Sayyidina Umar pilih peristiwa hijrah kerana ada beberapa hikmah. Munasabah apabila masuk tahun baru ni kita ambil peristiwa hijrah ni, kita mari berasa ingat kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perpindahan kan upayub. Kita mari ingat kita nak upayub diri kita. Kehidupan di dunia ini kena ada perubahan, kena ada perpindahan, kena ada kan upayub, kan plan-plan. Kena ada boleh ingat banyak perkara, masya-Allah hijrah ni. Bila kita ubah tahun ni, kita nak menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lepas. Nampak tu tak? Tu. Maka Sayyidina Umar dia pilihlah peristiwa hijrah. Setuju situ, nak mula situ. Maka nak bila remnap neng pimai kong Islam tu boleh gapo? Hijrah yang berlaku pada bulan Rabiul Awal. Nabi mulai tubik tu dalam tanggal 2 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Lepas tu nak bila remnap pimai bulan Rabiul Awal tu jadi tak sesuai pula, sebab Rabiul Awal ni ia panggil bulan-bulan dalam Islam ya ada dah bulan yang pertama, bulan yang kedua orang Arab pun ada guna dah. ดือนแรกเดือน 2 เดือน 3 tu ada dah.
Maka bulan yang pertama tu orang Arab duk bilang juga kata bulan Muharram. Maka nak bilang tahun baru tu mari pilih bulan Muharram. Pilih tahun hijrah tu suku nak rem nap doimi ken kan hijrah rem nap neng. Tu suku bila satu di peristiwa hijrah tu satu masalah. Lepas tu nak bila tahun baru pula. Hijrah yang berlaku bulan Rabiul Awal. Kalau biasa tu dia kena bila bulan Rabiul Awal lah. Tapi tak, Sayyidina Umar dia pilih bulan Muharram sebagai satu Muharram itu tahun baru Islam. Pilih situ. Lepas tu yang munasabah katik Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain tengok oleh kerana bulan Muharram ni dia panggil bulan orang kelik haji. Bulan orang kelik haji. Sebab bulan Zulhijjah tu bulan haji. Maka haji ni dia panggil satu ibadat yang orang Islam kena buat serumah bagi orang yang kuasa. Lepas tu nak buat di lain tak boleh, kena pergi di Mekah sahaja. Wukuf di Arafah, dan Kaabah tawaf pun di sana. Maka orang Islam pakat pergi belaka sama ada perekat pemimpin pun kun saman pokatik, kun saman tamada, orang tu orang ni pakat pergi belaka. Maka pakat pergi beripung pada zaman dulu ni dia panggilkan peracum nanacat, kan popak nanacat rawang lok Islam tu, iaitu kebanyakan ulama yang pergi berjumpa di Mekah. Lain daripada pergi buat ibadat haji, dia pergi ngaji orang zaman dulu. Bulan-bulan sama tahun nak kelik tu pergi ngaji. Duk ngaji di Masjid Haram, ada setengah pun tak kelik. Lekat pun duk ngaji di Masjid Haram, Allah masya-Allah sedapnya. Pakai tak kelik. Ada setengah pergi menego, ada macam-macam. Lepas tu di antara tu nya, dia duk berjumpa pergi mari, dia boleh tukar fikiran pergi mari. Tanya khabar negerimu, tanya khabar negeriku. Maka situ saja yang orang Islam nak boleh jumpa. Tak ada supaya dengan jamin kita lah ni. Ada dengan line lah, ada dengan WhatsApp lah, ada dengan Messenger lah, ada dengan macam-macam. Ya kau mudah. Wasail al-ittisal ni. Dah, at-tawasul al-ijtimai ini ya kau mudah. Hubungi ni. Kan TikTok ke apa. Ya tak ada live yang dulu. Nak percuma online tak boleh. Kapal tubai pun tak ada. Berbulan-bulan kalau nak pergi. Nak jumpa lagu mana. Kena hantar surat. Berapa bulan nak sapa. Orang bawa kuda. Kruk naik kuda nak pergi hantar. Kadang-kadang hantar dengan melalui burung merpati. Nuk pirap. Kadang-kadang songcut mai pan. Nuk pirap. Macam-macam orang zaman dulu. Payahnya nak royak kata. Maka nak boleh jumpa tu hak ni dia panggil satu okat, satu peluang, kerana ada di dalam syariat Islam ni boleh jumpa setahun sekali di Mekah. Tidak jumpa ke cara ambil tanya, nah tahu mana negerimu ni. Kalau sama-sama pemimpin dia ada jumpa. Negeri aku gini. Maka jadi cok molek. Jadi munasabah molek. Gitu ketika pergi buat haji, hati pun bersih, akal fikiran pun bersih, kerana bertaubat kita, kerana pergi bertaubat buat ibadat gapo semua. Kat kelau citai gapo semua apabila pergi buat haji itu membersihkan hati pun bersih, akal pun bersih. Lepas tu boleh kuamkit mai-mai. Maka bawa benda tu lah kelik mari nak mari membina negeri masing-masing, tempat masing-masing. Maksud molek. Bulan Muharram tu jadi molek, jadi untuk nak mulai bila tahun baru. Lepas tu munasabah dia pun bulan yang pertama di dalam Islam. Nak bila dipanggil Al-Qamariyah. Kita hisap bulan turut bulan ni. Ya ada Asy-Syamsiyah, dengan tinap cap, apa nama, duang atib. Lepas tu Al-Qamariyah dengan tinap cap, duang can. Sebab tu hak kita ni dia ada 28, 29. Tu ada 29,
dengan 30, ya tak ada 28, 31 pun tak ada. Sebab ia ikut, ia turut ke apa, ia turut bulan. Ada 29 dengan 30. Berapa hari 29 tu tengok anak bulan. Kalau nampak, bulan tu 29 hari lah. Kalau tak nampak, bulan tu 30. Ia tak ada 28 tak ada, 31 pun tak ada. Tak serupa dengan hak syamsiyah, hak turut matahari tu. Ada 28, ada 30, ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Semua tu kena berlaku kerana mengikut hisab tak sama, hisab matahari dan juga hisab bulan. Nampak tu tak? Tu. Itu. Lepas tu, pilih bulan Muharram ni maksum dah. Masuk molek. Untuk nak ambil ma'al hijrah. Sebab tu kita lah ni duk buat ma'al hijrah ke apa semua tu pada bulan Muharram. Padahal sebenarnya kena buat pada bulan Rabiul Awal lah. Kerana peristiwa hijrah tu yang berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tapi kebijaksanaan yang panggil. Wa zakirhum bi ayyamillah. Kita kena cium kuam sampan, rawang kuam kit kita ni dengan perawat. Allah Ta'ala suruh sendiri, wa zakirhum bi ayyamillah. Berikanlah peringatan kepada mereka itu, kepada manusia ni, bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Allah Ta'ala suruh kita guna okat, suruh kita guna okat, peluang udara pada musim masing-masing tu. Warak tang-tang, okat tang-tang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ให้เราใช้โอกาสนั้นเพื่อที่จะให้ผู้คนใกล้ชิดต่อ Allah ใกล้ชิดต่อพระองค์ wa zakirhum, kamu kena beri peringatan kepada mereka itu bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah Ta'ala, iaitu hari-hari kebesaran. Apabila kita ingat kepada hari-hari itu, kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan Muharram, peristiwa Ashura, peristiwa Maulidun Nabi, peristiwa Rajab, Isra' Mi'raj, Sya'ban, nisfu Sya'ban, pada ikutlah semua tu kita kena kait. Hari-hari yang Allah Ta'ala letak benda tu dia panggil untuk nak beri peringatan. Kerana kita ni suka udara, suka baniakat. Makhluk sebenarnya boleh lain-lain tu boleh buat belaka. Ada setengah ulama dia buat hari-hari makhluk. Nak kali dia nak baca kitab, dia baca maulid, dia selawat ramai-ramai, lepas tu dengar qasidah-qasidah yang mengandungi haha Rasulullah. Baca maulid, baca nak hari, ada setengah orang dia tak terkait pun pada bulan Rabiul Awal tu baca hari-hari. Tapi kita orang biasa ni buat maulud, buat maulud bulan apa ni, Rabiul Awal dah ke Muharram baru. Kita kun tamada kun saaman pokati ni, kita tong peng baniakat udara panas jangan pakai baju tebal, udara sejuk kena pakai baju banyak lapis sedikit. Kita masih lagi terikat dengan udara. Padahal orang apabila nak ingat kepada Rasulullah, orang nak selawat kepada Rasulullah, orang nak buat maulud kepada Nabi, ingat hari kelahiran Nabi, kadang-kadang ia duk buat hari-hari, ia duk syukur nikmat hari-hari. Tu dipanggil, kita tu ada sakut apa dengan lagu tu. Nampak tu tak? Sebab tu ia berlaku mulai ilkat lah. Tu ia panggil satu, dia panggil satu muqaddimah lah. Pak kita faham tak gitu? Masa belik tak? Apa duk ayat ni? Belik tak? Sebab tu per WhatsApp ni kita kena ngaji supaya kita tahu dia. Maka kalau benar molek-molek, kita beri peringatan kepada orang-orang yang lain. Kita sendiri boleh ambil bot rian ถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์ถ้าสิ่งที่เราถอดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราพยายามปฏิบัติตาม. Kita kena turut
Lepas tu usaha ia berlaku pula. Lek rau payayam sang kicakam sang ciwit rau. Kita kena buat al-barnamij al-amali, dia panggil program-program yang nak dia berlaku pula seperti lagu tu. Kalau kita tengok kesabaran, pengorbanan, kita nak berlaku juga pada masa kita ni. Kesabaran, pengorbanan, kesungguhan. Tu. Kalau kita tengok di dalam perwasat, benda-benda yang tak boleh berlaku, kita jangan perwasat nan huan dia panggil mari klik berlaku semula. Klik berlaku semula, maka tak cidik bangsa mana siapa-siapa yang dia ngaji perwasat dah, lepas tu tiba-tiba perwasatที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นอีกในในยุคของตัวเองนั้นแสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่ไม่สามารถใช้ประวัติศาสตร์มาเป็นฮิกมะห์มาเป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างไง kalau benda hak tak molek tu ya sejarah duk berlaku ni benda tular ya. Sejarah duk berlaku ni benda tular lebih kurang ya. Berlaku benda tu dengan sebab kita ni tak akan ngaji sejarah ni. Hak tular ya berlaku pula zaman lah ni. Cumanya tu lakon lain-lain. Tapi sahih ของการเกิดขึ้น sebab untuk nak berlaku benda tu. ความคิด orang boleh buat mugon ni. Ya punca mari benda hak tular ya. Kita nak tengok hak tular ya. Nampak tak? Maka apabila benda hak tular tu lakon lain-lain. Jangan benda hak berlaku dah pada zaman dulu, kalau benda tu tak molek berlaku pula pada zaman kita, tak jadi kita. Jadi tak faedah. Sebab tu di dalam Quran ni mana ceritaใน Al-Quran, di dalam Quran ni ayat 1230 ayat lebih tu ayat yang paling banyak, kerap-kerap keringหนึ่ง ของ Quran. Dekat-dekat dengan separuh hak Quran tu adalah semua Al-Qasas, kisah belaka. Kisah Allah Ta'ala duk royak kisah Nabi tu, Nabi ni, demo tu, demo ni, pada zaman tu, pada zaman ni, semua kisah belaka. Ayat yang sakut pak dengan hukum hakam. Ayat yang sakut pak dengan hukum hakam. รื่อง กฎหมายอิสลาม ayat ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลาม syariat niไม่เกิน500 ayat. Tu pun banyak lagi. Setengah ulama kata 250 ayat ya. Ada sakut dengan hukum hakam kita semua, hak ibadat kita, semaya, habis, hak puasa, hak zakat, hak haji, hak muamalat jual beli kita, hak riba, hak jual beli, hak bergadah, hak apa semua. Hak pesaka, hak nikah kahwin pula. Dah suami, isteri, anak, nafkah apa semua. Hak pesaka semua, capur-capur pergi mari, tak lebih pada 500 ayat. Hak hukum hakam. Ada setengah ulama kata 250 ayat. Ayat akidah masih lagi sikit. Ayat sakut pak dengan akidah lagi sikit. Lepas tu hak sunyai ayat Quran tu adalah qisas. เกือบครึ่งหนึ่ง kadang-kadang 2 ใน 3 semua kisah belaka. Itu nak royak kata kisah orang dulu-dulu ni, lebih-lebih lagi sejarah Nabi kita SAW ni, dia panggil adalah satu benda yang patut kita tahulah. Perwatsak ni kalau kita tahu tu, kita boleh nama macam ni ciwit pak cambuan boleh guna. Sebab apa? Sebab dia tu dia panggil praktikal lalu dah. Benda yang berlaku semua tidak. Kalau muatlah ni akan jadi lagu ni. Allah Ta'ala jadi dunia ni, Allah Ta'ala jadi undang-undang. Dia panggil sunnatullah. Allah Ta'alaได้สร้างโลกนี้และ Allah Ta'ala ได้สร้างกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ dia panggil sunnatullah. Siapa ambil sebab-sebab, maka dia Allah Ta'ala akan izin kepada dia. Siapa nak kaya kena menega, kena kerja. Siapa nak aling kena mengaji susah payah, kena tungkapkan siksa. Siapa nak gapo, ya ada sebab-sebab dia Allah Ta'ala buat. Imam Syarawi kata Allah Ta'ala jadi dunia ni
Allah Ta'ala sekali jadi sekali dengan dunia tu sebab-sebab. Pacai. Sebab-sebab. Tu. Barang siapa ambil sebab-sebab tu, Allah Ta'ala ayat kewi. Sehingga orang kafir pun Allah Ta'ala beri juga. Sebab dia Ar-Rahman. Dia pemurah. Orang kafir, dia nak kaya. Dia menego. Siapa dia kaya? Orang Israel, orang Amerika, orang kaya. Dia nak maju. Dia nak rungrang, dia nak maju, dia getih. Kata nak maju melalui ilmu. Tak maju dengan melalui muka lain. Maju dengan melalui ilmu. Maka mereka faham, orang barat faham. Orang Islam jadi duk compak lah ni. Tak mau kalau ham ngaji tak mau sokong selalulah. Orang kita jadi tak nampak. Orang dia nampak, dia buat sebab tu Allah Ta'ala wi kepada dia. Boleh buat muka tu, boleh buat muka ni. Boleh buat yang apa. Banyak cara benda boleh buat terosak ke apa semua ni. Iyalah kah. Tak serupa dengan orang yang dulu. Islam yuk rungrang, yuk Abbasiyah. Dia cepat pi hijrah sakarat 170 kuat tu. Sapa 200 dia panggil yuk thongของประวัติศาสตร์ Islam pada masa Harun al-Rashid, pada masa Al-Amin, pada masa Al-Ma'mun. Pada masa tu yuk thong hak Islam. Ambil daripada tahun 100 lebih-lebih. Mula daripada Umar bin Abdul Aziz lagi tahun 99 Hijriah. Tahun 100, tahun 101 mari hingga siapa Baghdad jatuh. Hak tu yuk rungrangของ Islam. Dia panggil yuk thongของ Islam. Masa tu masya-Allah orang Islam dia faham sejarah,เข้าใจบริบทประวัติศาสตร์faham agama, faham secara total, faham Islam secara sempurna. Sebab tu ulama zaman dulu dia alim belaka, alim agama, alim bomo, alim fisik, alim kemi, alim ciwak. Kita tengok orang tular ya. Kita tengok orang tular ya. Lepas tu keadaan ayat lagu tu sungguh. Kita yon klik mari pada masa Syekh Ahmad kita, Syekh Ahmad Fatani, orang alim agama. Dan ilmu agama patut ya alim juga di segi konduktor, di segi cara kita nak buat apa panggil proses mah. Ya ada ilmu masa ya pergi belajar di Palestin tu, ia boleh satu ilmu ia panggil ilmu konduktoran, ilmu pesat, atau ilmu kemi reti juga, sehingga ia boleh dia panggil cara nak proses mah ni. Tapi ya pilihkan kitab tu sebab dia antara anak murid tu dia panggil duk berubuk kitab tu. Dia tengok nampak kata jadi fitnah ni, maka dia pilihkan kitab tu. Alim belaka zaman dulu. Masa tu masa Abbasi Harun al-Rashid tu, masa tu Harun al-Rashid Amir Ma'mun pada masa tu pernah hadiah J yang orang Islam boleh buat dah J pada masa tu nalika hadiah pergi kepada orang Tawan Tok, orang Europe ni, orang Mak Saleh. Maka Mak Saleh lari, gapo ya atau ibu po ada lah ni. Jin ke ada po lah ni, setan ke ada po. Boleh duk gerak-gerak ni. Dia mau duk lari lagi. Nampak tu tak? Tu dia panggil semua tu dengan melalui ilmu. Kita tengok pada masa tu masya-Allah. Orang Islam ni bersungguh sangat dengan ilmu ni. Maka bila negara Islam jatuh Baghdad, lum salai la anacak Warnatah Spain lum salai, anacak Ottoman lum salai. Lebih lagi di Spain tahun 900 lebih tu, maka buku-buku kitab-kitab arayat ทำความรุ่งเรืองของอิสลามtu ตกอยู่ในมือของชาวยุโรปชาวตะวันตก. Maka di situlah yang mulai tengok kitab-kitab orang Islam apa semua. Akhir sekali dia maju kerana tu dia panggil faedah. Lepas tu kita ngaji sejarah ni, dia panggil buat kita umur panjang. Faedah orang punya nak umur panjang ngaji sejarah lebih banyak. Lepas tu nak umur panjang ngaji faraid. Ngaji faraid
Tapi anak umur pandak ngaji faraid. Dia pandai faraid. Sebab ilmu Islam hak mula-mula sekali hak kena akad iaitu ilmu faraid. Supaya ni mula ilkat lah ni. Terus mula ilkat lah. Okey dah start. Ilmu hak mula-mula sekali hak tu akadnya iaitu ilmu faraid. Tak guna mana dah lah ni dah bagi harta sama banyak bagi dah. Tak apalah. Dia panggil hak Islam yang pentingnya kita reda gimana. Tapi ilmu hak mula sekali nak akad iaitu ilmu faraid. Ilmu faraid. Lepas tu ilmu nak terangkat ni, ia tak akad ilmu, cabut ilmu itu tak. Ia mati orang alim-alim. Sebab tu ilmu hak mula-mula hak kena akad iaitu ilmu faraid. Berarti orang alim faraid tu ia mati awal lah. Sampai nak umur pandak. Rem kang lekah. Ya. Tak apa tu lah. Tu. Lepas tu siapa nak umur panjang ngaji sejarah banyak. Siapa nak umur panjang ngaji sejarah banyak. Pap kang lut doi. Ya. Gimana? Sebab kita ngaji sejarah ni kita boleh tambah umur kita. Tambah lagu mana? Tambah perasukan kita lah. Misalnya kita duk kecek dengan orang tua. Kita umur 50 misalnya. Kita giduk kecek dengan orang tua, duk sayang dengan orang tua umur 60 misalnya. Lepas tu kita duk ngaya, kita boleh ambil perasukan kan ciwik dia, perasukan ciwik dia. Seolah kata kita tambah umur kita 60 mari masuk dalam diri kita. Sebab tu kita kena baca sejarah lebih banyak, jumpa dengan orang tua, tanya pengalaman dia, tanya cara hidup dia. Tu seolah kata umur kita tambah 60. Jadi berapa dah? 50 campur dengan 60, 110 tahun dah. 110 tahun dah. Kita pergi pula cari orang ni umur 90. Kita hidup tanya ngayo, ambil pengalaman ngayo. 110 tahun campur dengan 90, 200 lah. Sebab tu kita ni boleh umur 1000 tahun apabila kita ngaji perawatan. Kita boleh umur 1000 tahun, kita boleh berumur 1440 tahun lebih apabila kita ngaji sejarah Nabi. Kita boleh berumur 2000 lebih apabila kita baca sejarah-sejarah orang dulu-dulu. Tu. Umur kita akan jadi panjang. Panjang sini, panjang pengalaman. Bukan panjang sungguh dak. Nampak tak tu? Tu. A'mar as-sabiqin. Sejarah ni dia panggil, dia menghimpun a'mar as-sabiqin. Umur-umur orang dulu-dulu. Kita nak umur 1000 tahun, baca sejarah lebih banyak. Ngaji sejarah lebih banyak. Tu nampak lah. Okey lah. Tu dia panggil sebagai hari yang pertama lah. InsyaAllah lah nanti Baba akan nak sambung pula esok hari, mungkin nak masuk dah lah kisah hijrah Rasulullah SAW. Kisah hijrah apa? Dia nak berlaku hijrah tu, dia kena yon kelab. Nak Baba nak remcak. Nak mula daripada Nabi umur 40. Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi rasul, jadi nabi ketika umur 40. Bapa nak mula situ, nak heret gi seru. Nak berlaku hijrah ni dia kena rajak kelik. Dia kena tarik sebab sahih dia tu nak buat nabi hijrah tu, dia sahih dia mari daripada benar belum ada tu lagi. Insya-Allah bapa nak mula ketika umur nabi 40, nak tarik gi sehingga berlakunya hijrah Nabi SAW, iaitu ketika Nabi umur 54. Baba nak tarik 14 tahun insya-Allah. 14 tahun nak seru masa 14 tahun berlakunya, belum pada berlaku hijrah insya-Allah taala dah. Esok kita jangan tinggal. Atau siapa yang tak ada cheat lagi, Baba hantar post dah di dalam page apa ni ada live show ni, cuba pergi download ambil lah. Bagi orang yang nak pergi kertas-kertas kerja dah insya-Allah taala. Baba seru jadi poin-poin dah. Jadi cut samkan ke apa semua tu insya-Allah lah. Kita akan pergi turut
turut benda hak bapa buat ni, insyaallah taala dah. Untuk hari ni sekadar tu sajalah. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala ala wa ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri al-muzhibi lin-nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma faqqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wahdinas siratal mustaqim waftah alaina futuhal arifin. Allahumma zaina bi akhlaqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Allahumma jma' bainana wa baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi waj'alhu ruhan li zawatina min jami'il wujuh fid dunya qabla al akhirati ya karim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala ala wa a'lam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Hak rahsia Allah, tanggungnya Nabi Muhammad, aku ingat di hati, aku simpan di dalam fuad, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di Darul Mahabah kami melangkah menuntut ilmu dengan amanah, ilmu disulam cinta dan iman, mahabbah Rasul jadi pegangan. Bukan ilmu yang kering makna, tapi cahaya membina jiwa. Didikan rohani teras utama, menyuci hati, menenangkan rasa. Darul Mahabah Dokter Aman, gabung ilmu dan mahabbah Rasul. Didikan rohani membentuk insan, perkasakan bahasa, santun bicara, ilmu hidup dalam perbuatan.
mahkota umat. Kami bina keterampilan diri, akal barang dan pekerti, menabur kasih tanpa melili, menjadi rahmat untuk semua insan. Langkah kecil penuh kesedaran, hidup ini medan pengabdian, jejak sunnah jadi panduan, Nabi Muhammad sebaik tauladan. Darul Mahabbah dokter aman, gabung ilmu dan mahabbah Rasul, didikan rohani membentuk insan, perkasakan bahasa, santun bicara, ilmu hidup dalam perbuatan, amanah jadi nafas pegangan, kasih di sulam benang rahmat, akhlak mulia mahkota umat. Ilmu, iman, dan akhlak bersatu menuju ridho Tuhan yang satu.